selamat datang and welcome back ke Konti Cancer, A Journey of Hope and Heal. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bermakna. So Hanim, kita bertemu lagi dalam episod kali ini. Dan episod kali ini kita bawa satu tema yang sangat-sangat menarik, Hanim. Betul, yang akan memberi inspirasi kepada kita semua. Dan tema hari ini kita lebih dekat kepada jiwa masyarakat, jiwa persendirian, jiwa pesakit kanser, jiwa wira kanser. Okay? So tema ini kita bawakan jiwa yang enggan menyerah. So siapa kita hadirkan hari ini, tetamu kita, Hanim? Tanpa membuang masa, silalah perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Makna kerana menjemput ibu pada pagi ini. Saya Norizan binti Yahya atau lebih dikenali dengan panggilan ibu. Adalah seorang cancer survivor. Dah 20 tahun survive. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mempunyai telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak perempuan dan 11 orang cucu. Meriah. Dan untuk pengetahuan penonton kita, Ibu Jan kita ni, ibu ni merupakan orang lama. Rasanya lagi lama daripada kita, Hanim. Betul, rasanya dia lebih tahu makna dari kami. Ya. Dan mungkin ramai staff memang pernah dengar dan pernah bertemu dengan beliau. Untuk pengetahuan semua, Ibu Jan kita ni juga merupakan seorang volunteer leader yang memegang brown vest yang beliau pakai sekarang ni daripada tahun 2010 Ibu Ya, 2010. Dan beliau juga orang kata menerima satu anugerah tertinggi dalam volunteer ataupun sukarelawan kita, iaitu Datuk Farid Award, yang mana award ni adalah satu award yang kita paling tinggi lah. Disebabkan dedikasi beliau, disebabkan komitmen beliau, jiwa beliau, sebab jiwa yang enggan menyerah kan. Okay? Dan hari ini kita akan mengupas sedikit sebanyak perjalanan ibu, orang kata macam mana bermula, macam mana orang kata daripada dia jatuh bangkit roller coaster tu. Okay? Dan mungkin kita kick off lah ni. Betul. Tak sabar so dah kita dah tahu glory of Ibu Jan ni kan. Dah dapat award ini, setia lama dengan makna, dah dapat brown vest. So kita throwback sikit. Kita kembali di mana ibu tadi kata ibu adalah wira kanser kan, dah more than 20 years. So apa perasaan ibu kalau kita throwback balik bila ibu first time didiagnoskan puan menghidap kanser? Masa tu apa yang ibu rasa macam ibarat roh tercabut dari badan, orang kata. Ibu rasa jasad saja berada di bilik doktor masa tu. Dengan doktor, lidah kelu, kosong, apa pun tak ada. Rasanya tak ada apa-apa lagi lah. Hanya jasad saja yang berada di depan doktor masa tu. Blank habis semua, tak tahu lah. Itulah perasaan ibu ketika doktor bagi tahu bahawa ibu didapati ada kanser. Ibu kena kanser apa ya? Breast cancer. Breast cancer. Dia start macam mana tu ibu? Simptom yang ibu mula-mula boleh rasa something wrong ni dengan aku ni. Macam mana tu? Kanser ni tak sakit. Bila tak sakit, kita ignore segala simptom-simptom yang ada pada badan kita. Mulanya ibu simptom tu memang dah ada lama. Bila ibu buat kerja rumah, tangan kanan ni akan membengkak, sakit belakang. Masa tu ketulan kita tak jumpa lagi, tak timbul lagi ketulan. Simptom-simptom yang tu pun dah banyak tahun ibu rasa macam tu, tapi kita ingat biasalah. Kita bekerja kan, balik kerja rumah, cuci apa ke semua, uruskan rumah, cuci baju, mop lantai, mop apa, kata biasalah itu. Jadi itulah, kita selalu ignore simptom-simptom yang macam itulah. Jadinya apakah stepnya? Adakah abah yang bawa jom pergi klinik ke macam mana? Yang boleh ibu tu satu pagi
ibu tengah mandi pagi. Bila mandi tu gosok-gosok, ibu dapat satu ketulan macam besar biji goli mobile. Mobile. Di sebelah kanan payudara ibu. Lepas tu masa tu tersetak jugalah. Ada apa ni kan? Tapi ignore lagi. Selagi kita boleh ignore lagi. Ignore lagi. Balik bawa kereta pergi ambil anak ibu daripada politeknik apa semua balik. Tapi dalam hati tu masih terdetik jugalah takut tu. Jadi besok pagi tu ibu pergi jumpa doktor. Office ibu dekat dengan klinik doktor. Jadi pergi jumpa masuk office terus pergi jumpa doktor, bagi tahu doktor pun buat ultrasound. Ya, dia kata memang ada ketulan. Tapi masa tu umur ibu 49 tahun. Dia kata kalau umur-umur ni ketulan ni kita tak boleh ambil ringan lah. Ambil mudah. Jadi dia buat surat refer ibu ke hospital. Hospital Perlis lah. Masa saya hospital Perlis. So waktu ibu tahu yang doktor beritahu, ibu cakap ibu blank. Waktu tu ibu seorang-seorang ke abah ada sekali? Abah ada di luar. Dia seorang lah kan tu. Ibu memang seorang-seorang masa tu ibu masuk. Pasal ibu yang tak bagi dia masuk. Yalah. Dia ada kerja, dia hantar ibu. Lepas tu ibu masuk seorang-seorang. Tak apalah ibu masuk kan. Jadi bila doktor bagi tahu tu, memanglah. Kata macam ibu kata tadi lah. Kosong. Tak tahu nak kata apa. Lidah keluh. Tapi satu keajaiban yang berlaku di bilik doktor tu, seorang staff nurse tu, Mak Isyah, volunteer leader makna kita juga, dia dari belakang, dia datang memeluk ibu. Bila ibu dapat sentuhan pelukan daripada dia tu, secara tak langsung, semangat ibu tu terus kembali. Semangat ibu tu, ibu jadi kuat. Ibu terus terlontar daripada mulut ibu, doktor, segerakan pembedahan. Ibu tu tak ada fikir apa dah, tiba-tiba mulut tu terlontar macam tu. Segerakan pembedahan. Jadi doktor pun ambil buku, tengok tarikh bila yang lapang, yang free kan. Terus dapat apa semua, bagi tarikh ibu masuk ward, tarikh pembedahan pun siap. Hari tu juga ibu dapat tu. Oh, rezeki ibu juga. Ya, cepat dapat. Masa tu 2006. 2006 masa tu tak banyak sangat macam sekarang kan. Betul. So menarik ni kalau orang lain kan, orang yang first yang dia jumpa husband. Betul. Tapi kali ni volunteer makna kan. Sekarang saya baru tahu rupanya Mak Aisyah dengan ibu ni dari awal lagi. Macam tu. So treatment ibu apa yang ibu lalui selain pada pembedahan yang ibu cakap dia? Ada kena kemo ke apa? Ibu menjalani semua rawatan. Komplit semua rawatan. Mastektomi, iaitu membuang separuh daripada payudara. Kemudian 6 cycle kemoterapi. Habis kemoterapi, doktor dia kata ibu mungkin tak kena radioterapi. Tapi apa-apa pun ibu kena ke onkologi Pulau Pinang. Onkologi akan buat keputusan. Bila jumpa onkologi, dia check semua ni. Hari pembedahan tu, mula-mula kanser ibu masih mobile. Tapi hari pembedahan tu doktor kata dia dah stick ke chest wall. Cepatnya. Agresif juga. Dia dah stick ke chest wall. Mereka terpaksa kikih tulang dada ibu. Takut dia ada sakit baki lagi. Sel kanser tu di tulang dada. Jadi doktor onkologi kata that's why ibu kena buat radioterapi. Jadi ibu dia kata ibu kena 15 friction radioterapi di Hospital Pantai Mutiara Pulau Pinang. Jadi masa di sana memang ramai. Radioterapi hanya ada di utara, hanya ada di Pulau Pinang. Perlis kena pergi di situ, Kedah kena pergi di situ, Perak Utara, Taiping apa semua kena pergi di situ. Jadi radioterapi tu jam lah. Ramai daripada pagi sampai ke malam. Jadi selalunya stuck. Dia ada leaking, dia ada apa. Bila rosak, kami terpaksa bercuti. Radioterapi tu hari-hari kena buat. Kena bercuti. Bila bercuti, tambah daripada 15 jadual. Daripada 15 friction tu, ibu kena 32 friction. Tambah lagi dos.
Tapi alhamdulillah lah. Ibu berjaya. Berjaya. Merentas. Melawan tu semua. Alhamdulillah. Kenalah dengan tema kita, jiwa yang enggan menyerah. Betul. Kan? Kena tambang Keras. pun jalan juga. Kena travel pun jalan juga. Ya. Kan. Okey. Jadi Ibu, dalam perjalanan tu kan, mai mana makna ni dalam hidup Ibu? Ya. Hmm. Ibu kena 2006 masa jalan treatment apa semua. 2007 makna call. Ibu pun tak tahu dari mana dia dapat. Dia call makna, ibu, dia kata depa dari sukarelawan makna nak visit ibu. Masa tu makna memanglah kalau orang dengar makna kan satu badan yang besar di situ kan. Jadi ibu happy sangatlah bila dapat call daripada makna tu. Jadi ibu pun bersedia menunggu Mama G. Masa tu penyelaras sukarelawan makna. Puan Fadilah Wan ataupun lebih dikenali dengan Mama G. Mama G dengan tim home visit. Masa tu dia orang nak pergi home visit di Kepelih. Dia singgah kat ibu. Dia jumpa ibu dalam sembang-sembang tu. Dia tanya, lepas ni apa yang ibu nak buat? Jadi ibu kata ibu nak membantu kawan-kawan senasib. Kalau boleh lah. Ibu ingin membantu kawan-kawan senasib. Jadi dia kata, okay, you siap ikut kami untuk next home visit. Terus. Waktu tu ibu masih dalam treatment ke? Atau? Masih dalam kemo. Okay. Tapi ibu sihat lah waktu Ibu tu? sihat. Masa tu baru lepas 2 minggu kemo. Tapi masih sihat lah. Okay. Tapi bertenaga lah. Semangat tu lupa kesakitan. Bila kita ada semangat tu, kita memang apa yang kita nak tau. Benda tu yang kita nak, benda tu yang di-offer. Jadi kesakitan tu memang hilang. Jadi ibu pun dah siap. Masuk saja dalam kenderaan makna. Ibu disarungkan dengan blue vest, iaitu volunteer kan. Allah, masa tu lagi bertambahlah semangat ibu. Berkobar-kobar untuk menjadi seorang volunteer. Okay. Kalau macam tu, itu yang antara momen ibu pakai vest volunteer makna kan. So ibu ingat tak antara first patient yang ibu pergi melawat juga dengan hari-hari pertama jadi sukarelawan ni, ingat lagi? Ingat. Ush, hebat. Ibu melawat seorang ibu, dia tu muda lagi lah. Seorang ibu, lepas tu dia ni takut. Awalnya dia memang takut nak pergi ke hospital. Dia ada simptom macam ibu kata tadi tu dah lama. Bila ibu jumpa dengan dia, tanya dia kata dia masa dia mengandung anak yang bungsu tu, dia dah jumpa dah ketulan tu. Masa ibu jumpa dia, anak dia dah 13 tahun. Bermakna 13 tahun dia disimpan. Pasal tak sakit. Tak Selagi boleh simpan. Boleh simpan. Dia tak sakit. Lepas tu bila ibu jumpa dia tu, pujuk dia kan. Pujuk dia nak ke hospital, ajak dia ke hospital apa semua. Daripada seorang yang seorang yang takut, bila dia ikut apa ke semua tu, kita nampak lah positif dia daripada tu kan. Dia mau berjumpa dengan orang ramai, boleh bawa treatment apa ke semua, dia sanggup. Kadang-kadang ibu, kami macam sebab kita bukan cancer patient kan, nak tahu juga kan macam mana orang kata, apa kata-kata yang ibu bagi tu. Sebab kalau berdasarkan sebab kita kan dalam bidang ni kan, macam kami ni tak boleh cakap kami faham. Sebab kami tak mengalaminya. Tapi apa yang ibu cakap dekat patient ni yang sampai dia boleh pi lah, simpan 13 tahun dah. Tapi dia boleh pi. Yalah. Itu juga yang diluahkan oleh doktor di SOPD. Doktor-doktor di SOPD, bila dia pujuk, dia pujuk bila pasien tu didiagnose dengan kanser, kemudian tak nak ambil rawatan. Bila dia pujuk, lepas tu dia kata tak ada apa. Dia takut kemo yang sebenarnya. Bila doktor kata kemo tak sakit,
Dia bertanya balik doktor. Doktor pernah kena kemo ke? Itu soal kembali. Sudah. Bila soalan tu doktor kami memang tak boleh jawab. Jadi doktor kata dia memerlukan ibulah untuk macam mana nak pujuk pasien. Jadi SOPD pun memang dah tetap. Kalau ada pasien-pasien yang refuse untuk nak ambil, Dia panggil ibu ni. Bagi magic. Tapi bila doktor kata adalah pasien-pasien ni, doktor akan kumpul lah. Pasien-pasien ni tak mau ambil rawatan, tak mau apa semua, ibu akan kumpul gambar-gambar yang ibu dapat daripada makna. Kami buat awareness, kita akan ada gambar-gambar, bukan gambar daripada internet, tapi betul. real punya Real passion life lah. yang makna bagi kan. Ibu ada simpan gambar-gambar tu, bila kita tak ambil rawatan, akan jadi macam ni. Apa jadi? Kanser tu akan boleh sampai pecah, sampai menanah, sampai apa semua kan. Bila dah mat sampai ke belakang, sampai badan bengkak-bengkak apa semua. Gambar-gambar tu ibu kumpul, ibu bawa, ibu jumpa dia orang semua ni, ibu tunjuk. Sekarang memang kita tak sakit. Pasal kanser tu dia baru apa orang kata early detection. Stage dia pun early stage. Tapi bila kanser ni dah merebak, dia pergi ke third stage, fourth stage, inilah akibat dia tunjuk gambar. Dia pun tak pernah tengok. Akan jadi macam ni ke data kalau kami tak ambil treatment? Betul ibu kata. Akan macam ni. Masa ni Baru dia kesakitan, nampak. baru dia dah rasa. Rasa dah. Dia takut tu. Takut tu. Bila rasa macam ni kata, kesakitan tu memang sakit lah. Memang kita tak boleh nafi. Tapi masa sekarang ni kita masih tak sakit. Kita masih ada lagi ruang dan masa untuk kita nak perbaiki kan, mengubat kata. Buat rawatan. Kebanyakannya tu Alhamdulillah lah. Ikutlah. Mau menerima kan. Bila tak tengok depan mata. Apa perasaan ibu? Ibu dah berjaya menukar perspektif dari tak nak buat rawatan, daripada tak sakit ni, tak sakit biar je lah. Kenapa nak buat rawatan? Tapi ibu berjaya pujuk dia untuk pergi rawatan. Apa perasaan ibu waktu tu? Ibu satu perasaan yang orang kata tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ibu akan rasa happy. Ibu akan rasa hari itu memang satu ketenangan. Sebab itu bila ibu dalam keadaan yang kadang-kadang blur sikit, kadang-kadang stres juga kita, bukan tak nafikan. Ibu ada hari-hari. Kita dah pujuk tak nak dengar pula. Kita pun ada personal punya hari juga. Ya. Bila macam tu ibu akan ajak tim ibu, Mak Isyah lah. Kami akan melawat pesakit. Bila kita melawat pesakit, kita cakap dengan pesakit. Secara tak langsung sakit yang kita alami itu akan hilang. Kita tak rasa pun kita sakit. Cara itulah ibu menangani masalah sakit ibu. Ibu membantu. Ibu home visit. Apa yang ibu dapat bantu, ibu bantu. Kan? Ialah 2 in 1 lah kan? Kita mempermudahkan urusan pesakit-pesakit lain. Secara tak langsung kita rasa hari itu memang hari yang kita rasa happy sangat. Hebat. Ya. Sebab yelah dia 2 in 1. Ibu waktu tu pun sedang melawan sakit tu. Melawan. At the same time dia ajak juga orang lawan, ajak orang lain lawan sama-sama sakit tu kan. Maksudnya pesakit tu dia akan rasa macam dia bukan seorang-seorang lah. Ada orang sama macam dia. Betul. Ada orang yang kata boleh orang kata dah lalui kan. So macam orang kata curi semangat lah orang kata kan. Sokongan tu yang penting. Itulah first yang ibu rasa tu, first sokongan yang ibu dapat daripada Mak Isyah tu. Satu sokongan tu yang dapat menaikkan semangat ibu, membangkitkan semangat ibu. Itu dah satu sokongan yang apa orang kata kita tak dapat. Tak boleh nak digambarkan. How terkesannya dengan sokongan itu kan. Sokongan itu yang penting. Itulah moto Perken, kekuatan datang dengan sokongan. Dia sebut Perken dah Nokman. Tapi sebelum tu rasanya nanti next podcast ni kita kena panggil Mak Aisyah pula. juga. Betul. Mak Aisyah juga salah seorang volunteer leader yang agak lama dengan Makna. Dia memang bersama-sama ni Ibu Jan dengan Mak Aisyah ni. Seluruh polis tu dia dah cover dah. Ya. Kita orang kalau utara je tak ada orang lain. Betul. Okey, dah sebut Perken Perken ni. Yang alam Perken ni. Perken ni apa ni sebenarnya?
Macam mana wujudnya? Adakah sebab dari pengalaman dah dengan makna volunteer, so ibu tubuhkan Perken ni? Cuba cerita. Cerita. Pada mulanya Perken ni hanyalah satu cancer support group. Kita tubuhkan cancer support group. Daripada makna jugalah. Kak Bib kita dulu kan. Kerana Orang Bibah. lama juga tu. Orang lama dulu lah. Dia pernah ke Perlis. Dia kata Perlis tubuhlah cancer support group supaya senang pesakit-pesakit kanser buat perjumpaan kan. Bila kami turun, mana turun pun kita boleh buat gathering. Ya, betul. Jadi daripada situlah ibu ke SOPD, jumpa dengan doktor di SOPD. Ibu nak tubuh satu cancer support group di hospital. Jadi doktor-doktor di situ pun bersetuju. Waktu tu Mak Syah masih bertugas? Masih bertugas di SOPD. Tu yang mudah sikit tu. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Kabel tu penting. Tak adalah. Okey, lepas tu? Mak Aisyah masa tu PA kepada Ketua Jabatan SOPD, Mr. Clement Edward tu. Jadi kita mudahlah. Jadi memang aturan Tuhan tu cantik kan? Betul, cantik sekali. Lepas tu kita berjumpa di situ, buat perbincangan. Doktor-doktor pun semua setuju. Kita dah tubuh. Mula-mula tu kita ada baru 5-6 orang sakit kanser joint. Next pula ada 15 orang. Kemudian makin bertambah. Pasal boleh kata hari Khamis tu hari klinik payudara mesti ada kes-kes baru. Jadi busy juga ni. Kan? Setiap minggu. Lepas tu bila dah ramai-ramai tu doktor pun kata biarlah kita tubuhkan satu persatuan. Bila persatuan ni kalau ada apa-apa orang nak donate, kita orang kata persatuan yang didaftar. Itulah ibu pun kami pun daftarlah Persatuan Kumpulan Sokongan Kanser Negeri Perlis ni dengan ROS. Dan pada 2011 maka tertubuhlah Perken. Kalau shortcutnya, kalau kami nak ingat ni, Perlis Cancer. Dan untuk pengetahuan audiens semua ni, Perken juga merupakan NGO collaboration kita. Yang mana alang-alang volunteer kita apa semua kan, so kita adakan satu program lah di makna yang mana kita dengan rakan-rakan NGO kita yang lain, kita berjuang bersama-sama, bukan nak compete kan. So kita bersama Perken sebenarnya, dan dengan Perken ni kita dah orang kata kita dah bukan sah, orang kata kita dah rasmi collaboration tu pada tahun 2024 Ya. Kami di makna pun sebenarnya agak terkesan lah. Sebab dari, terkesan yang positif lah. Okay, mula-mula kita rekrut volunteer kan. Rekrut volunteer, kita pergi visit bersama-sama. Sampailah volunteer tu establish NGO sendiri. Kami dekat makna pun rasa berbesar hati. Sangat bangga macam mana effort kami yang kecil tu boleh membawa ke lebih besar. Betul. Dan juga dia bantu juga makna dari segi rangkaian. Betul. Sebab kita pun tahu, kita pun ada benda yang orang kata Perken punya orang kata kekuatan dan sebagainya kan. Jadi ibu bercakap mengenai kerja lapangan dekat Perken kan. Orang kata orang Perlis ada 8 orang lah. Kan? Malaysian jokes kan. Tapi apa cabaran orang kata pesakit-pesakit dekat Perlis ni? Tadi ibu cakap salah satunya nak kena travel pergi Penang. Tapi apa cabaran-cabaran lain yang orang kata rakyat Perlis ataupun pesakit-pesakit kanser kat Perlis ni hadapi? Yang mungkin orang tak nampak sebab orang kata yalah Perlis kecil ya, apa benda hantar pergi Lokestar, hantar pergi Penang kan. Apa lagi cabaran yang diorang hadapi ni? Dia banyak juga cabaran-cabaran yang pesakit-pesakit kanser di Perlis. Salah satu macam kita bincang tadilah. Tempat rawatannya jauh kan. Satu masalah keuangan juga salah satu. Keuangan. Jadi bila kos rawatan kanser ni bukan murah. Okay. Dia memerlukan keuangan. Jadi bila pesakit-pesakit yang di kampung-kampung tu, bila ibu pi tanya kenapa tak nak ambil rawatan apa semua kan. Salah satu cabaran tu lah dia kata kami tak ada duit. Nak ulang alik ke hospital
Bila dah didiagnose, dah mula di hospital, bukan kena sekali tu. Yalah. Boleh kata tiap-tiap minggu ataupun sebulan selepas tu sebulan sekali. Follow up kan. Follow up sebulan sekali, ambil darah macam. Jadi kekangan masa, jauh, transportation, itulah yang selalu diluahkan kepada ibu. Tapi Alhamdulillah dah, makna ada juga yang banyak juga pesakit-pesakit kanser yang kita refer ke makna dapat bantuan daripada makna one off yang setengah kan. Bulanan-bulanan 200. Itu banyak membantu pesakit-pesakit kanser di Negeri Perlis ni. Ada tak yang momen ataupun detik-detik yang ibu rasa okay, memang ibu kena teruskan program sukarelawan ni? Ada tak ibu rasa macam satu hari ibu akan give up dan okay, say I'm done? Ke tak? Ataupun memang ibu sentiasa macam no, aku tak boleh give up, I still need to ajak lagi rakan-rakan yang melawan kanser ni, strive for it, pergi lagi lawan kanser, pergi treatment, jangan putus semangat. Ya. Memang kalau kata nak give up tu kadang-kadang ada juga masa. Kan? Ada juga masa kita kata penat lah, tak lah kan. Tapi bila ibu dengar ada pesakit-pesakit kanser, ada kadang-kadang family kan bagi tahu kata ada kampung mereka ada pesakit-pesakit kanser yang apa kata teruk dah, tak mau pergi hospital, tak ada ambil rawatan, susah, ada anak, tinggal anak apa semua kan. Automatically kadang-kadang ibu tak rasa pun kata kita yang nak pergi, terus ibu akan pergi home visit, pergi tengok sendiri pesakit tu. Jadi bila kita pergi tengok pesakit tu, kita selami keluarga tu, kesusahan dia kan. Dengan anak yang baru ni, ibu ikuti tu staff daripada PDRM sendirilah. Sekarang ni polis. Dia seorang ibu tunggal, ada 2 orang anak. Kami pergi home visit. Bila pergi home visit tu, dia mencurahkan segala apa pada kita kan. Kadang-kadang dia selalu pendam banyak. Kanser dia tu dah apa orang kata, dah berulang, dah merebak semua. Anak-anak kecil apa semua. Jadi ibu selalu dengan tim, selalu pergi bagi semangat, pergi ke sana. Secara tak langsung, ibu memang fikirlah. Kalau ibu tinggalkan lapangan ni, ibu tak ni kan, jadi apa akan jadi? Betul? Apa akan jadi kepada anak-anak? Sampai sekarang walaupun dia dah meninggal, ibu masih lagi pergi tengok anak-anak dia. Duduk dengan ibu dia, tok dia belah kan. Kami masih lagi pantau. Kita tak akan tinggal teruslah pesakit-pesakit. Jadi itulah bila ada kes-kes dia tu, ada orang bagi tahu kita akan terus pergi lah. Jadi tak rasa pun nak give up lah. Sentiasa ada yang membakar. Ya. So sebenarnya inilah kita panggil the unsung heroes. Betul. Kan? Betul. Hero-hero yang tidak didendangkan, yang kita tak tahu. Sebenarnya inilah tugas-tugas sukarelawan di luar sana yang mengubah kehidupan seseorang. So pernah tak ibu terfikir sampai sekarang? Dulu kan macam kita tadi ibu kena diagnose kan. And then walaupun ada dengan Mak Aisyah waktu tu, dia pernah tak waktu tu ibu terfikir yang sekarang ni ibu menerajui perken ni? Ke macam pernah tak ibu macam flash, oh tak sangka sejauh ini perjalanan ibu ni. From nothing to something. Betul. From nobody to somebody. Memang tak pernah. Memang sebelum ni ibu tak pernah pun terfikir. Ibu bukan jenis orang yang suka ke depan. Walaupun bekerja, balik di rumah, urus rumah tangga apa semua. Kanser lah yang mengubah ibu sehingga ibu sekarang ni. Hebat. Saya a bit speechless sebenarnya ni. Sebab kita boleh tengok perjalanan tu daripada seseorang tu kena kanser, and then dia bangkit, ubah pemikiran dia, and then buat something giving back to community. Bukan sikit lah ni. Ya. Lebih pada beyond. Saya dapat award dari kita. Saya dapat award dari kita. Okey, baik Ibu. Tadi kita cakap pasal perspektif pesakit. Kan, perspektif ibu sebagai pesakit. Ada satu lagi golongan yang saya rasa
kita kena sentuh juga, iaitu sokongan daripada ahli keluarga, daripada penjaga, kan. Ada tak macam kisah-kisah yang ibu boleh kongsikan, yang orang kata sebagai pedoman lah, yang pentingnya orang kata sokongan daripada ahli keluarga ni, macam ibu sendiri mungkin dapat sokongan daripada abah, daripada orang sekeliling, tapi tak semua orang dapat privilege tu kan ibu kan. Macam ibu cakap tadi, seorang ibu tunggal apa semua kan. So ibu rasa penting tak orang kata sokongan daripada ahli keluarga ni sebenarnya, ataupun pesanan kepada mereka sebab kadang-kadang orang tak tahu caregivers ni punya cabaran. Betul. Ya, betul. Kan dia nak lawan dia macam aku sihat tapi aku kena sakit juga bersama-sama. Macam tu. Kadang-kadang kita terlepas pandang caregivers ni punya perspektif lah. Apabila seseorang tu didiagnose dengan kanser, bukan dia seorang saja tahu yang sakit. Anak-anak juga turut terkesan, pasangan terkesan, ibu bapa terkesan, keluarga sekeliling dia pun terkesan. Jadi semua tu kena perlu sokongan. Bila ibu melawat ke home visit, kita sendiri boleh tengok pesakit yang dapat sokongan macam mana yang daripada pesakit yang tak dapat sokongan. Ada perbezaan di situ. Pesakit yang dapat sokongan penuh daripada keluarga, kita happy, enjoy, semua boleh sembang-sembang, santai. Bila kita pergi ke rumah yang pesakit tak didapat sokongan daripada keluarga, daripada anak-anak apa semua, memang kita nampak murung. Macam ada dark aura. Kita nampak murung. Kita nak bercakap pun tak mau bercakap, tak mau makan, tak mau apa. Memang daripada situ ibu nampak pentingnya caregiver tu juga kita kena bukan setakat bagi sokongan, dia kena dilatih. Ibu dia perken pun ibu dah 3 kali buat basic nursing care untuk caregiver ni. Untuk caregiver ni kita buat basic nursing care, macam mana dia pun nak jaga, macam hingga ada seorang ahli perken ni. Dia sekarang ni dah macam goreng pisang panas, tak menang tangan. Kenapa? Macam mana tu? Separuh. Tak menang tangan. Bila habis saja jaga orang ni kan, orang ni call. Sekarang ni satu macam pendapatan jugalah. Caregiver ni yang di-train betul-betul. Yang bila kita train caregiver ni yang betul-betul ikut jalan yang betul, jadi dia boleh buat satu pendapatan. Di Perlis ni pun, kata di KL ni pun sama. Anak-anak tak boleh jaga ibu bapa di hospital, di rumah, masing-masing bekerja. Dia pun perlukan caregiver. Betul. Untuk cari, jaga sepanjang hari, kan? Jadi di Perlis pun macam tu jugalah. Bila ibu buat training ni, ramai yang kata dapat job tu. Salah satu daripada satu peluang kejaya kan? Satu kejaya. Ahli perken sekarang ni ada seorang ahli perken tu, kalau memang tak menang tangan dia. Habis saja jaga orang ni, ada lagi orang jaga. Dia pun ibu masih lagi duk terima call ni. Ibu, ada tak lagi orang yang boleh jaga Phone mak tengah saya dekat vibrate ni. hospital? Kita suruh silent. Busy pun. Masih lagi dah ada orang jaga kat hospital ni kan. Kalau di Perlis, kalau daripada pukul 8 pagi masuk sampai pukul 2 petang, dia boleh RM60, RM70 hari. Kalau di Perlis, kalau di KL lagi tinggi. Betul. Satu buat income juga. Dan pula caregiver ni juga yang di rumah jaga mak sendiri, kita katakan keluarga yang jaga sendiri pun kadang-kadang mereka pun terkesan. Jadi perken selalu buatlah program-program macam hari keluarga, macam buat sukan nikah, buat lawatan bersama keluarga. Kita buat program-program yang bersama keluarga. Dari caregiver yang ni dapat berjumpa sama-sama, dapat berkongsi pengalaman, dapat berkongsi apa yang cabaran-cabaran yang dapat dilalui kan. Cara tak langsung caregiver pun happy, pesakit pun happy. Betul. Sama-sama dapat kita. Pentingnya kestabilan emosi masing-masing. Yang tu yang penting. Dia macam support group caregiver jugalah. Betul. Itulah kadang-kadang kita terlepas pandang. Support group ingat hanya untuk pesakit je. So, caregivers ni pun perlu. Caregiver pun penting. Sedar tak sedar pun kita pun dah
Dia macam masa cepat berlalu kan. Tapi kejap-kejap tiba-tiba terlintas. Boleh. Apa nama? Polis ni, okay, walaupun 8 orang, tapi masih ada stigma kan, yang macam apatah lagi lebih dekat dengan seberang. So adakah mereka ni masih lagi stigma yang masih lagi pergi ke rawatan alternatif? Baik aku pergi rawatan alternatif daripada aku pergi hospital. Macam tu. So macam mana ibu melawan orang yang ada stigma begini? Biarlah. Stigma tu memang ada. Di antara yang ibu selalu pergi ke home visit tu, macam-macam lah yang tak mau pergi rawatan ke hospital kan. Salah satu tu pasal kanser tak sakit, orang kata kan. Ibu terpaksa suruh pujuk tu, kanser tak sakit. Cuba kanser tu sakit macam sakit gigi, asal tak tunggu siang. Berdenyut-denyut. Tak tunggu siang dia nak jumpa doktor. Dia pergi ketuk klinik tu. Tak tunggu siang lah dia nak jumpa doktor. Dan yang kedua tu malu. Bila tak sakit, kita ni malu nak tunjuk kat doktor. Kan? Tak sakit. Nak pergi cerita kat doktor. Mesti doktor nak tengok. Nak tunjuk kat doktor. Malu. Yang ketiga tu package rawatan. Package rawatan kanser tu panjang. Yelah, dia bukan dalam 1 minggu. Bukan dalam 1 minggu. Ibu sendiri pun 20 tahun ni masih TCA, masih berjumpa doktor. Follow up. Ambil darah kan. Ambil darah. Ni balik ni 7 hari bulan ni kena buat ultrasound. Kena buat CT scan. Macam-macam kena buat. The journey never ends. The journey never ends. Tapi jangan mengalah. Betul. It's a very, bagi saya, strong take home message sebenarnya. Apa yang ibu sampaikan kan. So memang kenalah dengan tema kita, jiwa yang enggan menyerah. Okey, baiklah. Rasanya kita pun dah orang kata dah sampai ke penghujungnya. Okey, jadi kita nak minta ibu lah kalau ada apa-apa pesanan. Dari jiwa ke jiwa. Dari jiwa ke jiwa. Ada apa-apa pesanan tak? Tak kisahlah kepada pesakit ke, relatif ke, masyarakat kat luar sana ke. Silakan ibu. Satu je pesanan ibu. Ingatlah, anda semua bukan keseorangan. Ramai kawan-kawan kita yang senasib bersama-sama anda. Ramai kawan-kawan yang senasib bersama-sama anda ingin membantu. Jadi janganlah keseorangan. Macam moto Perken lah, kekuatan datang sokongan. Kekuatan datang dengan sokongan. Jadi satu lagi, ingatlah, kanser bukanlah penamat tapi permulaan. Semoga esok masih ada sinar mentari, masih ada senyuman untuk diberi, masih ada kebahagiaan untuk dikongsi, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesilapan diri. Tanda manusia sayang kita, dia bagi perhatian. Tanda Allah sayang kita, dia bagi ujian. Ingatlah, ujian itu penebus dosa, meningkatkan takwa, menambah pahala, bikinsan kasih dari Yang Esa, bagai ombak penghias samudra. Itulah pesanan dari ibu untuk semua pesakit-pesakit kanser di luar sana. Allah, editor klip benda tu, tolong klip Allah, indahnya. Jangan nangis ibu. Indahnya, ya Allah. Itulah sih yang dah berkaca mata ni dengar. Ya Allah, hebat, sangat hebat. Kita punya tetamu hari ni. Memang betul reflect yang jiwa yang enggan menyerah dan penuh dengan kata-kata pesanan kepada orang di luar sana. Dan kami juga berharap perkongsian kita hari ini mungkin kepada pesakit kanser lebih lagi, orang kata, dapat mengambil sedikit ibrah, sedikit pengajaran, sedikit semangat kan, dan juga kepada yang orang kata orang biasa macam kita ni kan, moga-moga kita terinspirasi. Betul. Dengan cerita ibu. Hari ni memang banyak inspirasinya. Betul. Macam dari pesakit, dari volunteer, tadi kita ada peluang kerjaya
Betapa sebenarnya luas. Luas sebenarnya. Cumanya sama ada kita tahu tak tahu yang pertama. Yang kedua sama ada kita nak ke depan ataupun Betul, tidak. sama ada kita pilih untuk berhenti atau Kita meneruskan perjalanan itu. okey, itu sahaja pada kontikensi kita kali ini. So stay tune, jangan lupa like, share, komen dekat kita punya YouTube, Spotify and segala social media kita. So Nokman, Itu saja daripada kami, daripada Konti Cancer, A Journey of Hope and terima Heal. kasih Ibu. Terima kasih Ibu yang banyak. Selamat. Okay, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.